Boleh mampir. Boleh dibelanja. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni hari terakhir kita orang dekat Indonesia, Jakarta. So kita orang breakfast. Sekarang dah pukul apa sah? 6.52. 6.52 awal kan? Kita makan dulu baru kita keluar sekejap lagi. Gambar pisang tunggu. kita orang tengah menunggu untuk Tamrin ni buka. Katanya pukul 8 tapi tak ada orang lagi kat dalam tu. Nak pergi jalan tempat lain pun tak tahu kat mana. Mall yang sebelum-sebelum ni pun semua buka pukul 10 dan kita orang pisang. Kalau urin. Okay. Ini. Cuba try L lo. L. Kita beli design sama batik. Batik perempuan. Tu lah macam dekat atas tu. Orang aku nak beli yang itu. So sama macam aku. Jadi baju raya. Betul tak sayang? Di sini macam banyak gila jual batik. Grab yang mana-mana. Harga just minta kurang sikit-sikit lah. So, kalau nak jalan satu-satu memang penat tu. Banyak gila kedai dia. Shopping Tengok-tengok. Okay, sila mampir. Okay, sekarang kita nak pergi Plaza Indonesia untuk beli air kopi semalam sebelum kita check out daripada hotel. Ngantuk dan panas. Boleh mampir. Boleh dibelanja, silakan. Boleh dibelanja. Sampai hafal aku ayat tu. Dia kat mana kat? Jom. Mampir. Boleh mampir. Boleh belanja. Lintasannya. Relax. Lintasannya. Lepas aku tengok ada orang tu melintas siap makan lagi. Iaitu orang buat kabut. Oi. That's sweet Sebelum balik kita minum dulu. Nanti teringat. Malaysia ada tak rasa? Kalau ada beritahu kat mana? Mungkin ada brand lain lah. Tapi sedap lah, rasa dia sedap. Nanti korang datanglah kedai kopi sini kalau korang ke Jakarta dengan kat dalam Plaza Indonesia. Actually kita orang tengah chill je dekat sini. Sebab check out tadi aku check masa dalam pukul 12 sampai pukul 3. InsyaAllah sempat sampai dekat sana terus makan pagi sore lah, lunch. So sekarang ni wife kita tengah busy Gambar. It's time for gambar. Nanti dah sampai Malaysia malah nak order gambar. Tapi masalah dia hari yang keberapa dia gambar dia tu. Panjang lagi perjalanan tu. Lepas tu nanti kan internet habis kan.
Nak sikit internet. Jarang minta. Kita ada bekalan ni. Boleh jajan-jajan sekejap. Sini ramai orang Malaysia lah nak beli kopi. Macam warna kita nak ke PIK pula. PIK bukan PIG Kita dah check out. Sekarang kita tunggu Gojek. Lagi 3 minit lagi 3 minit dia sampai. Kita akan makan pagi sore di PIK. Mesej kat dalam buku kerja ada je. Dah sampai kat PIK untuk makan pagi sore. Duit cashnya tak cukup. Tak ada duit kecil. dah tambah RM10. Sebab tak ada duit kecil. Alamak. Gila. Pagi sore ni kena beratur lah. Ramai gila. Makan pun kena beratur. Zalika, berapa lama lagi? Lama. Kita ke sini dalam 41 minit. Agak jauh juga lah, 41 minit. Sempat tidur lagi dalam kereta. Lepas tu duit cash kita orang tak ada, duit kecil. So kita orang just bagi duit Malaysia untuk dia tukar sendiri lah. Sekarang ni ramai gila, mungkin kita orang Bu Ika sudah sampai. Bismillah. Ini ayam OG, macam ayam santai. Ini sotong dengan terung. Sotong telung cili. Ini jus limau kelapa. Sedap tak? Macam air fresh orange tu tak kelapa. Nikmat. RM200,000. 200,000 tinggal. Kena simpan untuk Grab. Kalau tak balik kita. Kita withdraw. Pas makan kita beri swap. Semua gambar nampak gemuk oh. Kita nak pergi ke bangunan PIK by the Sea. Dia macam, dia actually mall. Kita lepak dekat mall tu. Kita usah apa yang ada kat dalam mall tu lah. Katanya ma'am nak cari handbag. Nak tengok handbag. Tak, just to kill the time. Just to kill the time. Yes, correct. Just to kill the time. Jauh. Panas dan jauh. Jalan kaki jauh lah. Kalau naik kereta dekat lah. Per minit? Lebih kurang panas. Yes. Penat oh. Basah. Panas gila. Sekarang ni aku duduk ya. Wife aku tengah pusing-pusing jap.
Tahu tadi aku dapat satu notification email message flight kita orang sebenarnya 9 suku tapi dia delay 1 jam jadi 10 suku. Macam mana nak kill the time? Ni apa ni? Oh, kepanasan. Sini bahang gila. Even masuk kedai dia, aircon dia macam aircon rumah kau tahu. Dia bukan centralized ni aircon. So, dia pakai aircon biasa je. Still panas. Even dekat sini pun ada kipas. Still panas adanya. Dengan bagnya 2 bag depan belakang. Sebenarnya banyak tempat duduk. Boleh aku duduk. Wow, tak patah ke nanti? Masuk flight? Dia kering alah. Wow. Coklat. Jadi je kita tengok beg warna coklat pula. Beg mana? Kat depan lah. Cameo. Shopping. Selagi di Jakarta kita shopping. Toto dia dah macam kami tu. Toto dia nampak bersih je. Kalau aku pergi China, aku tak faham. Pipe tak ada, air tak ada. Lepas tu najis dekat dinding. Macam mana tu aku pelik. Kita orang di pesisiran pantai menikmati angin. Tak bernafas. Hari mau maghrib. Aku kata benar harinya. Iya, tapi kami mau pergi ke airport. Sudah, kita orang akan pergi ke lobby, panggil Gojek untuk pergi ke airport. Tengok kasut lagi satu. Hah? Kasut lagi satu. Tengok kasut lagi satu. Baru ke airport. Ya. Come on. Oh, hari terakhir yang letih kan? Dia tunggu. Sekarang kita ke airport. Hasil belian kasut je. Satu kasut jalan, satu kasut kerja. Handbag macam tak banyak pilihan lah. Handbag kita beli dekat Malaysia je lah. Support local Malaysia. Bener. Oh, ini kalau dapat mandi ni tenang jiwa weh. Panas gila. Dari sini ke airport dalam 52,000. 52,000 dalam 50,000 dalam RM14. Kita dah nak mau makan dulu. Makan check in dulu lah kot. Gula-gula aku. Inilah handbagnya. Sekarang kita dah sampai ke dekat airport Soeharto. Soekarno-Hatta. Tu pula. Saya banyak lagi tengok Naruto. Pening. Soekarno-Hatta. Soeharto. Ada ya. Alhamdulillah selamat sampai ke airport. Mungkin kita tak tahu nak tengok dulu kaunter, nak check in ataupun nak makan dulu. Lama nak tunggu. Kita ada makanan kat flight. Macam lama sangat nak tunggu. Tu lah aku. Yes. Kita kembali di dalam airport selepas check in. So kita nak makan dalam airport ni. Makan dulu sebab lapar. Kita makan apa yang ada dekat sini lah. Juice nama dia. Ya. Nampaknya kita orang tengah menghabiskan duit Indonesia. Ada lagi 50. Kita orang tengah tinggal 57,000. Kita nak beli apa? Aku lah tengah fikir sebab dia ada tax. Cukup ke tak cukup? Kalau tak cukup kena bayar apa ni?
online tapi kita nak habiskan cash. Mana ada lah, mana ada tag. Mana ada? Aku cakap tag kat sini lah. Okay. Ini kalau dapat mandi seronok kan. Tapi dalam airport pun panas. Kenapa dalam airport dia panas ha? Aircon dia tak kuat. Sepu-sepu je aircon dia. Kita orang dah masukkan kawasan pelepasan. Secara rumusannya trip ni sayang? Oh sayang, bagi rumusan. Seru apa? Seru tu seronok. Seronok. Habiskan duit. Yeah. So until next time, kita jumpa for the next trip. Tapi tak tahu trip apa. Okay, kita jumpa on the next trip, InsyaAllah. Maybe next year. Untuk trip yang jauh. Untuk yang trip dekat-dekat mungkin tak tahu bila, untuk menghabiskan cuti ke apa. Hope you guys enjoy dengan kita punya trip kali ni, Jakarta ke Jakarta Bandung. Okay, ciao. Assalamualaikum. Okay, sekarang kita dah tunggu flight nak balik. Nanti kita jumpa lagi kat tempat lain, okay? Nanti suggest lah ke mana lagi yang korang nak kita orang bawa. Kita Sponsor ke dia? dan sponsor lah kami. Kalau nak bagi sumbangan tu, nanti kita sharekan QR code. Bye bye.